Jangan ikut belakang lori tangki minyak kalau korang nak selamat. Tip keselamatan, Didi kata. Aku yakin korang biasa nampak label ni pada lori tangki minyak. Tapi ni label apa? Dan kenapa aku boleh tahu? Ini adalah HCCAM, Hazardous Chemical Labelling, yang biasa kau nampak kat lori tangki tu. Sekiranya berlaku kemalangan, tumpah, terbakar, meletup, label ni akan dirujuk oleh pihak bomba. Label ni dia ada 3 komponen utama: pictogram, UN code, emergency action code. Pictogram merujuk kepada sifat bahan tu, flammable or very flammable. 4 digit UN code merujuk kepada jenis produk: 1298, 1202, 1203, petrol, diesel. 3 digit emergency action code merujuk kepada apa tindakan yang perlu diambil sekiranya berlaku kecemasan. 3 merujuk kepada media firefighting equipment yang perlu digunakan untuk padam kebakaran, sama ada dry powder, air, foam. Y merujuk kepada PP apa yang perlu pakai semasa kita nak respon: SCBA, escape set, TIVAT, TICAM, full face mask dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah E. E ni paling penting sebab E ni merujuk kepada sekiranya berlaku kecemasan, evacuation perlu dilakukan ataupun dipertimbangkan. Sekiranya anda nampak lori terbakar, terbalik, tumpah dan sebagainya, jangan pergi dekat dan ikut arahan pihak berkuasa tempatan. Ilmu berguna, manfaat bersama.